Ada satu kedai ni, sup dia sangatlah famous kat Nilai 3. Tapi sekarang dia dah masuk tapak pasar malam. Ini adalah pasar malam Kolisai yang beroperasi pada hari Isnin dan juga Khamis. Kita dah jumpa lah kedai sup kan. Salam bang. Baik. Mantap bang. Setelah hari apa lang berniaga kat pasar malam? Kalau pasar malam, hari Senin kita tak ada pasar malam lah. Hari Selasa dekat Garden Home. Rabu kita ada dekat Medan Usaha di Senayan. Khamis kita ada dekat Desa College High. Dan Jumaat di pasar malam Idaman Bila Metro Park Senayan. Lah, dua-dua kahwin buat lah kan? Boleh buat. Boleh borak dulu, kita bagi harga paling baik. Murah paling baik. Nanti bulan puasa Bazar Ramadan jangan lupa datang. Oh, bulan puasa kat mana? Bazar Ramadan Metro Park Senayan. Bang yang viral tu. Tu dia. Okay lang, menu apa yang ada kat sini lah? Setakat ni menu kita ada berbola daging, bakso. Bakso. Lepas tu kita ada daging. Daging. Okey, lepas tu kita ada urat keting ataupun urat ni lah kaki lembu lah, Ni, keting. keting lah. Killer punya, killer Okay, menu. ni killer menu lah. Killer menu. Lepas tu kita ada perut, Ni perut. babat. Lepas tu kita ada lidah. Kita ada lidah. Lepas tu kita ada ayam rebus. Okay, ayam rebus. Dan juga kita sekarang ni kita ada paru. Ni paru lah. Kita sekarang ni kita ada dua benda yang kita tak ada. Kita tak ada kaki ayam dengan tembusu khusus, perut panjang. Okay, makanan apa ada lah untuk makan dengan daging? Setakat ni kita ada bihun. Kita ada bihun ni, bihun kuning macam bihun utara ni. Lepas tu kita ada mi dengan kuah. Oh, Tahu kita rabur sikit lah. tak apa. Kita ada kuih tiaw dengan mi lah. Betul. Okay. Minta je apa yang nak bihun mi atau bihun kuah ataupun nasi putih ke. Lepas tu kita boleh buatlah campur-campur. Dia nak campur yang biasa ke ataupun dia nak daging semata ataupun ayam semata pun boleh. Nak buffet